Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sana di masa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab lah ya. Tentu tu ya, orang Islam tentu wajib menjawab salam tu dah mas. Ayo. Dah bersuat lah. Dan sana di masa jo berado kembali lagi bertamu jo awak ya jo Opetra sekolah. Tak. Awak dan sana kini kita sedang menunggu kawan pada mas. Iya. Aduh bisnis ketek dah orang kadang benar Sekian jual kapal. Jual barang-barang kapal. Kapal jual. Kapal tu kadang bisnis. Ini ketek kapal kan menurut pandang awak. Iya. Pengelak sedang nak mana? Iya, dah step. Jadi kami kini sedang menunggu orang daripada lamonanya tiba. Rancak awak cerita ya masa. Ya. Bagi cerita ke sana-sana tu. Iya, cerita di perantauan gue masa. Cerita perasaan kami di Jawa gue. Merantau je lah. Iya, banyak perasaan. Nah, jadi dan sana kini wah sama Arul Mansiang. Beliau dulu bayo sukses juga di sana. Di masa kerja Tanah Abang pernah mengalih dulu mas. Lama mengalih. Kini tidak mengalih Tanah Abang. Kini agak mulai buat tinggal. Persaingan ko lah akare. Ya. Tapi daya beli lah kurang. Jadi lah letak semangat waktu pun mas. Rasa-rasa nak mangkit darah putih waktu pun. Oh itu masalah kalau dah jadi. Ya masalah itu. Kalau dulu awak menggalih, awak kan merintis dari kaki limo je mas kok. Ya. Kaki limo, juang awak sampai ke lapak-lapak. Ya. Sampai Bakadai, sampai lah bangun pasar Tanah Abang tu kerjasama je orang wilayah. Ya. Lah boleh agak terasa garamnya. Agak lambok beraya setiap sam Ya. Sudah itulah kabari kemari tu. Taklah zamannya tak gajaleh dah ada. Ya. Aku lah negara awak tak jaleh dah. Ya. Lah boleh tekai kue mancik segala kau. Oh, payah nak ni. Payah. Kau hutang galeh kau orang. Tak je bayar kan? Hanya buka gironya bodong namanya. Orang tak bersuara dah. Oh iya. Kau menjual balik retail awak. Mencer awak. Retail apa nama? Mencer. Mencer. Awak kena ngerti itu mas sekarang. Kalau glosir, awak jual per kodi. Kalau retail jual selai-selai. Lah konsumen langsung. Kalau nama bakodi koko, yang glosir kau orang menggalih lah beli kau awak mah. Ya. Itu cara nama mas. Oh itu dah. Jadi di situlah letak masalahnya mas. Kini kau daya beli orang tak ada nak lagi. Payah ni ya. Jangan kau bawa kodi-kodi lagi. Malah salai dua lagi je payah lah. Itu aku je 7 kali lah nak. Lepas buih selera awak mak aku. Kadangnya payah je kan tak? Ya. Gila kalau awak malah cara galih dekat aku. Ada pun online tu banyak orang. Orang ini dia mentah dia baik aku dia balas tak aku lah. Hanya kan orang suka banjur orang awak ke. Ya. Lah tiba saya barangnya pesan tiba saya di pintunya sekali. Ya. Tapi banyak terpekik terengah tu. Barang tu tak sesuai jenanya pesan dah. Nyalu orang-orang jualan tu balu segai. Dah jelas kan. Itu kira apa kini lah. Dia tak ada. Payah kini payah. Jadi orang awak kini dun sana kabar di Tanah Abang kini. Iya dan kan awak nak biasa-biasa kau galeh lah mas. Bos-bos gadang tu Ya. Dah lah jadi awak best nginiang Balai cuba lah Bakadai 3 ke Tanah Abang tu walaupun bawa kontrak BCO ke. Ya. Bos nang gadang-gadang tu Ayo nalala kayo gadang tu. Kini lebih meluncur. Meluncur ke mas pasar malam. Alah sudah ada. Awak jeliaknya lah sadiah lah awak. Ya. Bos gadang dah. Wah baru nolongnya awak nyuk lah kebaru lah. Bala kau orang awak nyuk Anyuk dah orang. Dia pun itu lah. Nama anyuk kau kan dapat rantian siap sembah je. Itu nama. Jadi apa nak awak jadi usaha kini logo mas. Tanah Abang mas lah gagal tu. Itu maka nama sobok je mas kini. Kau nak bayar iyo mah. Sambil menunggu kawan kan. Ya. Terangah ada kawan kau tu sagan lawak. Sagan lawaknya. Itu lah. Jadi itu ni kau tanya awak. Mas lay banyak lo job ke banyak lo usaha-usaha luar ke. Sambil awak guru terangah Ya. Lay banyak lo acara kau apa ke. Ya. Aku ada lo ide mas kau nak lay bisa lo awak dulu kan. Itu dah. Ide tu itu. Awak kan tukang dendang. Tukang dendang tu berkisar antara tukang dendang, malagu, mami musik, ya kan. Ya kepada benar lah pitih ke malagu. Berapa yo menggalih.
Awak selalu je orang mengalih-alih Tanah Abang tu. Bitir banyak-banyak mas. Sekepa-sekepa tu. Ya kan? Bertambah bitir tu. Awak penyanyi kau kan sekali melagu 4 juta. Tu sekali sepakan je. Tanah Abang 3 1 juta sehari ke. 1 juta sehari. 1 juta sehari sebulan berapa? 3 berapa? Itu dah cukup-cukup 3 miliar. Ya jadilah. Habis sama itu nah cuma nasi wak je nah. Nasi wak je nah. Jadi Tanah Abang ni lah payah khabar ya. Nak khabar tu lah dari awak Lansuang lah. Ya, Pelaku Lansuang Tanah Abang lah. Orang menggalih jilbab, orang menggalih lapi, menggalih Tanah Abang banyak mas. Kau galih segala cukup senang. Awak jarang Tanah Abang tu di macet kau masa. Mana kan banyak baju-baju sebenarnya kalau dicari rami orang datang tak masa. Jadi dia cerita Tanah Abang tadi ya. Ya. Kereta kan murah bayar kini. Ya. Orang mi duit-duit kau segala macam cak kau belanjanya. Kiranya ru sembali teh pucuk je. Yang minum tu pulang lagi. Ke selfie mana ini? Selfie foto-foto. Foto kan. Bagi kat serombong kat serumah gaek kau. Ya. Sembali kat salai seorang kau. Ya. Aku nya tagah dia kawan nak cak dia nyanyi lepas lihat. Yang dia. Jadi orang-orang awak yang Tanah Abang kini lah jatuh tapai tu kemah pula kini mas. Itulah. Dia sebagian dah lewat ke Tawinan nak pantau ya ke Pasar Malam. Semalam ya. Dan alia usaha ngalir si goreng bagai Kadang bola jalik lah. Kalah bas. Kawan-kawan nak dulu biasanya kan ngobrol-ngobrol mentau-ta. Ini baru sebab lah nyala baca ikan yang. Ya. Baru sebab lah kawan calai nyala baca ikan yang lah. Dulu nyalam peti 100 200 juta biasanya. Berat gampang saja. Ini 100,000 je bayar ya. 100,000 baru aku menyabut kawan 8 yang dulu. Itu lah. Salam peti hang enggak 100. Wajnya kau menyalang lah kawak gitu. Dia akan nyalang lah kalau darurat situ. Payah nak galih ni darul. Itu. Banyak lah kalau Tanah Abang tu mengalih mas. Kadang-kadang nyanyi lagi baju salai ke. Ambil lah baju salai Petra. Ya. Dia tu berapa? Bawa salah. Awak dulu biasanya masuk awak mas. Orang awak je tu. Tu di sana-sana awak tu budinya tu. Ya mungkin amo ko baju-baju apa macam banyak nempel tu mas. Lagi ajan ke ajan tangan. Itu sejahtera mas cincin, baju-baju nempel makan cok lah pere. Makan cok pere itulah kelebihan anak sana. Nandaknya punya dalam tapi kau piti tanya dah doh dah. Itu nama lah. Tapi kalau makan pere ya cok. Tapi kalau makan pere ya cok. Marah-marah lek. Marah-marah lek. Bajunya gigi dia kawan guys, sepatu, galang, duku, cincin. Jadi hampir seluruhnya dari badan ujung kaki sampai ujung kaki tu orang sama gih ada. Tak ada orang beli dah. Itu kelebihan nak mas. Aku kurang awak banyak tu sana banyak benar. Awak aku sebenarnya pitih tak ada. Aku cuman di lahir saja nampak senang. Di batin ku mana. Siapa lagu. Jadi kini ku lah mas lah. Ini Tanah Abang awak lah gagal mamu lah. Dah mulai maleh. Dah mulai maleh. Lah patas mangek. Tapi tak ada lah dan kedai arok lah tu. Tapi awak lah kuasai anu mau pedagang-pedagang pribumi ku lah merasai gitu. Tak perlu lah apa panjang nak bangun tahu salah. Semua ngerti salah sana nak. Semua ngerti. Cara permainan berdagang ke kini, bisnes ke kini. Kalau kau saya bagi kau mas. Kalau bagi mas misalnya pandai mambu saluang tak? Mambu saluang lah pandai mas. Kemana dengar? Belum cak? Tak ada. Mambu saluang ko. Ya kok mambu saluang ada ngah wak. Selama mas mambu saluang ko hidup api empat wak. Ya kalau bunyi tak dah. Angin saya keluar. Kalau dan ambil ikut ke kalau awak lali saut bunyinya keluar lagi. Itu awak keluar bunyinya kan awak lalu namadok ke siko. Kalau lama madok lah siko tu bunyi dengar lah mah bunyi pakai lilin lah kau nak. Jadi di sana awak sebenarnya kalau menggalih ko mang dah hobi dah. Oh ya, bukan dah hobi, cuman okey awak dah ada sini. Petang awak mengalih nasi kan sana. Cilok saya dorang. Cilok nasi. Dia tak ngah kabar. Mengalih nasi dulu awak petang. Pilih juga ada kawan kabar ya. Iya. Ada ngah ada masalah. Mengalih nasi awak petang awak marun sana. 3 bulan sederhananya. Lalu kalau situ. Ya, kontrak kadainya sebulan 2 juta. Dapat peti sehari 300 nya. 300 sebulan 3 kali 3 berapa? 9 juta ya kan? 2 juta. Pokok manggaleh tu 500 sehari. Tu mana kau jual lah? Jual tu rugi saya. Rugi saya tak ada orang boleh nasi rugi. Manggaleh nasi ku tak ada orang rugi lah. Tapi salah awak bukan awak nama unian tu. Orang lain nama. Galeh kalau tak awak unian dah besar. Jadi itulah awak manggaleh nasi petang kan.
Sebulan tu orang ada karyawan aku pai. Nyu cilok barang suruhnya. Ya pilihan-pilihan. Ya pilihan-pilihan nyu angkuk. Nyu angkuk pilihan-pilihan talasi awak sendok dah dah tinggal dah. Hanya tinggal senang tu celik ke rumah dah dah. Kemak nyu kicau lah orang tu. Awak elok ke orang situ kawak situ orang kini. Ya kan, tapi awak dah mungkin itu loh ujian itu kan kawak Ujian yang pertama, kedua tentu kalau masih ikhlas, Allah akan mengganti dengan ya itu awak ikhlas sampai kini. Kalau Allah kan tak tahu. Dalam mula cari ada sampai bulan awak cari di mana keberadaannya tu. Pengen tahu sih di mana dak kau minta je barang. Ya mungkin ini orang tu butuh benar lah mungkin Mas. Ya butuh dah. Tapi sebab nama mungkinnya ndak lo dah penggantinya keninggalnya tu dah. Ya butuh benar orang yang gitu. Pak butuh lah. Sama lah jawab mau tanggal je orang dah. Buka giro, kena lah hilang saja. Butuh lah betulnya menanya orang. Ya butuh lah tapi ada perlu nanya orang. Ya kan? Jadi itu nak rencana. Tapi buat tiba dah. Pas baru kamangaleh dah. Cuba long le nasi dah sosok apa lo. Kira apa? Mana enggak kebayon dah. Tu dapat Pak. Malu aknya dua le. Pitih habis saja bawa dah baja pilihan. Pitih ko yo pilihan awak nyangku. Pilihan awak nyangku i suronyo. Awak balik ke angin rancak aja hilang. Awak balik awak apa tampik tinggal ke langkok-langkok sini nah. Ada kasur ke, ada kipas angin. Pokok langkok. Be karyawan awak Ya. Tu tanggung jawab karyawan. Oh ndak sebenarnya usaha. Supaya betah tu ah. Betahnya usaha kau jalan lah iya. Suruh angkut barang awak cilok suruh rencana. Ayo gak ada pantun dibuat dia angkat tu nah. Sampai kini kanak-kanak tu ibu awak nah. Habis piti awak sekitar 50 juta. Tu pokok tu. Dah jadi 50 juta. Payah awak tukang lagunya. Ya. Berkumpul-kumpul daun karisia. Tahu ada patai. Ada patai baru dapat itu. Tapi dah ada awak ikhlas. Darah di batu nama. Awak ikhlas mudah-mudahan ada lah imbalannya lebih pada itu. Amin. Jadi itu saja rencana. Bukan awak ada hobi lo manggalnya nasi pernah awak dulu awak punya rumah makan kecil-kecil Iya. Apa makan rumah kadang kecil-kecil dia jalan. Lumayan lah. Tapi ya mungkin tak okey dia manggaleh lepas tu siap lagu-lagu boleh. Melagu dan nendang mang itu yang tu memaja paja-paja. Iya. Dan anak-anak menjadi orang berbakti pada manusia dan bangsa dan tanah air. Ya kan. Itu loh yang Mas. Jadi di sana itulah sana nak. Apa kesimpulan hari ko iaitu menghitung-hitung perasaan di rantau orang. Mungkin perasaan ko jo di sana kita nak lain dari rantau orang mungkin tak berbeza. Tak berbeza. Mungkin banyak nak mirip je kami nah. Banyak nak mirip kami tapi mungkin banyak nan tapi dah sejahtera mungkin ada juga. Tapi banyak nan sejahtera daripada kami. Ya kan? Yang merasa terkawak ke gak jarang. Nan merasa terkawak ko gak jarang. Tapi nan sana-sana nan bersih-bersih dari rantau kena-kena je lah kami. Iya kena. Sobok kami kira rokok kami kat sebungkuk. Dah sentang ai. Dah sentang. Kadang-kadang nyong tak boleh nyong dia orang. Biasa saya dah kan. Awak tahu nah orang-orang banyak-banyak pitih orang awak dah kau dapat awak berbagi lah itu. Aku ada malagu agi sawer lah. Ya kan? Agi sawer sampai juta juta biasa ni. Dah bagi tak berang ya, Pak. Tak berang awak terima dengan ikhlas nah tu sana. Tu. Tapi awak pernah cok sebut orang awak nama pitih-pitih kan. Hanya lah ada yang murah, ada yang pilih benar ke Mas. Ada yang balapi pilihnya. Ada je balapi ya. Kajik balapi. Ada. Tapi ada je yang murah awak. Meluncur si pitih itu awak bukan nak yo pitih nyuai. Tapi kau nyagi awak terima. Jadi itulah kami guru-guru kami nak itulah sana. Ada mau bukan ada maksud untuk merendanda. Makasih merendanda lain dak ada. Sekadar untuk menginformasikan ke sana begitulah. Di rantau orang masa nak dalam merantau atau dalam merantau kalau dalam merantau lah merasa mungkin lah aku nak dalam merantau fikir-fikir lah dalam merantau payah tidak itu kau nak di kampung ada usaha di kampung tapi kau ada usaha ada keinginan merantau ada kemampuan kamarilah basubok jo Petra deh wah sama-sama merasa di kampung bah di rantau okey lah sana kita tanggung lah kita tanggung lah dingin sampai di mana lah bagi kuku ayam kau nak kini bisa pada kuku ayam bagi ni bisa itulah kena sana lah jadi di sana jangan lupa subscribe channel Petra kau deh takkan saya tombol sirah dua tanggal lonceng bagi nan alun nan Allah usah ada subscribe yang tu dah jadi lo nan alun man subscribe takkan dan tombol sirah lu tanggal lonceng boleh channel Petra berkembang dah boleh pilih-pilih jadi orang no gratis dah bayar kan dari sana ayo like sebagai share. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.